Pernah tak kau tengah gaduh dan bila kau dah bagi hujah paling logik, paling berfakta, dia still jawab, tak rasa pun aku salah. Sebenarnya, manusia memang secara semula jadi susah nak admit salah. Bukan sebab dia jahat, tapi sebab otak kita suka jaga imej diri. Kita nak percaya yang kita ni betul, baik, waras. Sebab kalau kita mengaku salah, ego rasa tercalar, reputasi dalaman rasa macam jatuh. Dalam psikologi, ini dipanggil cognitive dissonance. Bila tindakan kita tak selari dengan apa kita percaya, otak jadi macam, kejap, ni tak masuk akal. Jadi, dia akan twist reality supaya nampak kita masih di pihak yang benar. Sebab tu, ada orang boleh buat salah, tapi still rasa dia mangsa. Contoh real life, bukan aku lambat, kereta depan drive macam siput. Bukan aku garang, orang je sensitif sangat. Klasik. Dia buat salah tapi plot twist. Orang lain kena salahkan. So next time bila kau susah nak mengaku salah, ingat itu cuma otak kau cuba jaga maruah palsu. Berani mengaku salah itu bukan lemah, itu matang.